Seorang lelaki terselamat dalam kemalangan kereta. Setelah terjaga, dia mendapati bahawa dia boleh berlari lebih pantas daripada kuda, melompat lebih tinggi daripada monyet, mempunyai hidung yang lebih tajam daripada anjing, dan juga berenang lebih baik daripada ikan. Dengan kebolehan ini, dia berulang kali melakukan perkhidmatan yang berjasa dan dengan cepat menjadi polis super paling popular di bandar itu. Beberapa hari sebelumnya, Mike adalah seorang penghidap asma yang tidak berguna, tidak dapat melakukan senaman yang berat. Seorang wanita berusia 70 tahun memukulnya tidak tertanggung. Seekor gorila tua menindingnya ke tanah dan menggosoknya berulang kali, dan seekor anjing pun boleh menunggang kepalanya. Tetapi Mike menyimpan impian besar untuk menjadi seorang polis yang soleh seperti bapanya yang berkorban dengan berani. Jadi dia membayar untuk kelayakan polis pelatih dan menyertai pilihan raya tahunan untuk pegawai polis penuh, kalah setiap tahun. Malah seorang budak gemuk seberat 200 paun memandang rendah kepadanya. Lihatlah punggung itu, anda akan mengikuti semuanya. Akhirnya, dia hanya boleh bekerja sebagai pekerja sementara di balai polis, menyelia urusan pentadbiran. Pada hari itu, kehidupan Mike berubah. Semasa bertugas di balai, dia tiba-tiba menerima panggilan yang melaporkan rompakan. Dia bergegas keluar untuk menghubungi rakan-rakannya, tetapi mereka sibuk, jadi dia memandu sendiri ke sana. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seekor singa laut. Tunggu, bagaimana seekor singa laut muncul di jalan raya? Dia membelok dan terjun dari tebing, berpusing beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Dia masih hidup, masih ada harapan untuknya. Dia pasrah dengan nasibnya. Dalam keadaan terpinga-pinga, Mike berasa seperti diseret oleh seekor binatang buas, kemudian ditarik ke meja bedah. Doktor, bersama kambing, anjing laut, monyet, dan haiwan lain, melakukan pembedahan ke atasnya. Apabila dia bangun semula, dia mendapati dirinya tidak cedera. Dia terbaring tidak cedera di sebelah kereta. Adakah jatuh dari tebing sebelumnya hanya mimpi? Tetapi kereta itu pasti rosak. Sekembalinya ke rumah, anjing ganas jiran itu meluru ke arahnya seperti biasa. Tetapi kali ini, anjing itu kelihatan takut kepada Mike, sehingga ia terkencing di lampingnya. Mike juga perasan ada sesuatu yang tidak kena. Dia tidak menggunakan tuala untuk mengeringkan dirinya selepas mandi, tetapi telah menggigit dirinya. Melihat ke dalam cermin, dia ternampak luka kecil di badannya yang sakit apabila ditekan. Tetapi apa yang tidak dapat dilihatnya ialah beberapa parut besar di belakangnya. Kembali ke balai polis, sahabat baiknya berkata dia sudah seminggu tidak pergi bekerja, tetapi mujurlah, kehadirannya begitu rendah sehingga tiada siapa yang perasan dia hilang. Setelah mendapati dia mempunyai bekalan cermin yang tidak berkesudahan, dia segera mencabar lelaki tua di sebelahnya. Lewati kamu semua, lelaki besar. Dia seperti kuda, tidak, lebih laju daripada kuda. Dia terserempak dengan orang yang disukainya, Mike, ditambah